Hello korang, another day, another gadget trick. So, kali ni aku nak tunjuk kat korang kan, DJI Osmo Mobile 8. So, maybe macam ada setengah orang kat luar sana, especially content creator, yang nak mula cari gimbal kan. Aku boleh totally recommend DJI Osmo Mobile 8 yang paling baru ni. Sebab, ada beberapa sebab. And aku nak ajar macam mana nak pakai sebenarnya. Before that, macam ni lah kotak dia kan. So, korang tengok. Smartphone stabilizer, DJI. Yang paling best, korang boleh link, dah tak payah pakai apps DJI tau. Dia boleh link directly menggunakan iPhone. Macam mana tu? Sekejap lagi aku akan tunjuk. So, dia ada 3-axis gimbal, tutorial semua. Yang paling best, dia boleh pusing 360. Aku dah pernah buat demo dah sebelum ni. But, yang ni aku nak explain lagi lah. Bateri dia boleh tahan sampai 10 jam tau. Memang sangat nice. And in case kalau korang berniat nak beli, so that aku boleh tunjuk apa benda yang sebenarnya korang akan dapat dekat dalam kotak terlebih dahulu. So basically dekat dalam ni ada macam some sort of wire, tak silap aku. Wire kot. Sekejap, buka dia susah sikit. Macam ni kot. Nampak tu? Ada wire. USB Type-C untuk korang charge. Okay, taruh tepi dulu. And macam ni lah rupa gimbal dia. Dia akan datang dekat dalam bag tau. So at the same time korang juga akan dapat user manual dengan stiker semua. Most probably korang takkan kacau punya ni. And this is it. Ini Osmo Mobile 8. So buka macam ni. Memang senang je actually. So the moment bila korang buka, ni yang korang akan dapat actually. Nampak tu? Memang sangat nice, minimalist, and untuk kali ni dah ada warna hitam. Macam sebelum ni kan, Osmo Mobile yang sebelum ni warna putih tau. Tapi ni warna hitam, aku suka gila. And dekat sini kalau korang tengok, dia ada tulis NFC. NFC ni lah akan link dengan phone korang without using any apps langsung. Korang nak beli gadget tapi bajet belum ada lagi? Nasib baik sekarang korang boleh beli dulu, baik kemudian dengan Pay Later by Grab. Lepas tu nak buat ansuran 4 bulan, 8 bulan atau 12 bulan pun boleh. Before that, aku nak tunjuk kat korang. Ini butang dia macam butang untuk gerak-gerak. Ini untuk zoom in, zoom out. Ini akan berhasil kalau korang link dengan DJI Mimo punya apps tau. Ini mode, butang record ataupun shutter. Ini nak pusing flip. Okay. Kat sini ada USB Type-C. Let's say kalau korang nak charge. And ini adalah tempat korang attach korang punya smartphone. And dekat sini pula lampu LED tau actually. Lampu LED at the same time dia akan track korang punya muka. So that guna apa-apa apps dia akan ni lah. Lagi satu pula, dia punya trick dia kat sini kan. So kalau korang tengok bawah ni, dia ada lubang skru tau. Kat sini maksudnya korang boleh attach dengan tripod korang. Directly boleh screw. At the same time, dia bukan setakat boleh pegang je tau. Korang juga boleh tarik yang ni macam ni and jadikan dia as macam tripod. So that korang boleh letak directly macam ni. Sangat mudah and simple. So aku memang cukup suka lah. And yang ni pun dia boleh tarik tinggi tau. So that korang boleh jadikan dia as macam monopod. Let's say kalau korang nak ambil more angle lah. Tapi kejap lagi aku akan tunjuk. So macam mana nak attach dengan phone korang? Korang cabut je dulu ni. Sebab dia magnet. Tengok ni dia tulis DJI. And yang ni dia boleh laras tau. So kita boleh cabut ni dulu. Sekejap. Nampak tu? Dia boleh cabut. Ini boleh cabut tau. And everything attached by magnet saja. Ini bila korang buat macam ni. Kat sini lah. Di mana korang ambil korang punya phone. And korang boleh directly macam tu. Directly attach macam ni. Which is really, really good. Really good. Memang senang gila nak set up actually benda ni. And korang magnetically attach macam ni. So, ini magnet. So, macam mana nak attach? Korang just align dengan ni. Nampak ni? Align together. So that dia boleh attach magnetically macam ni. Memang kuat gila. Okay, kita dah pasang. So, kita on. Tekan mode lama-lama. And dia on. Dia akan auto align tau. So that korang dah tak payah nak ubah apa-apa dah. Memang sangat simple. Sangat nice. Very nice. So, korang tengok macam tu. Memang mudah gila. So, korang boleh ni. Menggunakan button ni. Dia boleh
Yang paling best kali ni dia 360 tau. So korang tengok, dia boleh pusing 360 darjah macam ni. Nampak? At the same time pula kat sini dia ada macam butang trigger kat sini. Kalau korang double click dia akan reset tau. Tengok aku buat tau. Double click. Dia akan lock auto center. So 3 kali. Dia akan pergi ke depan 3 kali. Dia akan pergi belakang 3 kali. Dia akan pergi depan. So let's say kalau korang nak pusing, korang just tekan yang ni, yang macam ni. Let's say yang macam flip macam ni. So that korang tekan. Nampak dia pusing. So macam aku 3 kali macam tekan butang trigger ni and then tekan flip yang ni. Butang yang ni in case kalau korang nampak. Lepas tu korang tekan double click. Boleh shoot portrait, double click, boleh boleh shoot landscape macam ni. So nice kan? Sangat nice, sangat function. Lepas tu juga let's say kalau korang nak jadikan dia as macam tripod, ini korang boleh extend tau. So korang just macam ni je, nampak ni. So korang boleh macam really tarik. So dia boleh jadi like sangat tinggi. At the same time nak buat macam low angle pun boleh. Nak shoot macam video korang tapak kaki pun boleh. It's really convenient. At the same time dia very compact kat sini. So korang tengok. It's nice. Okay, dekat sini lah yang aku cakap. Dia ada NFC sini. Imagine kalau korang ambil korang punya phone, korang halalkan tab kat sini, dia akan keluar butang. Nampak tu? Tracking dog. Automatic dia akan add as accessory dan boleh berfungsi dengan native apps. Native kamera. Yang dah built-in kamera iPhone, dia boleh Dia boleh ni. So aku on kejap. So aku macam ni. Loading your accessory. Dia akan mula start detect lah. Tengok. DJI Osmo Mobile 8. So korang boleh tekan connect. So korang bayangkan, dah tak payah nak install DJI punya apps dah. Gimbal ni secara automatik dia boleh link dengan iPhone korang yang support NFC. So korang tekan done macam ni. Dah boleh start pakai and dah boleh start cucuk. Memang sangat nice gila. Okay, apa kelebihan bila korang dah tak payah pakai DJI punya apps? Dia punya trick dia, once kalau korang dah link dengan NFC, semua button ni korang boleh guna dekat native Apple punya kamera macam ni. Macam zoom in, zoom out. Dah berfungsi. Let's say kalau korang nak snap gambar, ambil video semua. Snap gambar pun dah boleh detect. Let's say kalau korang pergi ke video kan. Pergi video. Macam aku nak zoom out. So that aku tekan butang record. Dia auto record. Memang sangat nice. And everything happen dekat dalam apps iPhone punya kamera dah. Dah tak payah nak pakai apps lain dah. So memang sangat mudah betul. So macam biasa, macam itulah aku punya tips and trick. Let's say kalau korang, in case kalau korang berminat nak cuba try gimbal, nak buat content, so that kalau korang rasa was-was, korang boleh tanya je aku. Apa-apa tips aku akan ajar. So sekarang korang dah faham. Macam biasa, stay tuned for next review.